Assalamualaikum dan hai. Video kali ini saya akan tunjukkan macam mana nak rekod money in selain daripada duit jualan di POS. Tekan butang menu, pergi ke bahagian report, pergi ke bahagian money in. Jadi kita boleh masukkan lah. So contoh kita dapat commission daripada kita punya sales. So dia dapat melalui bank transfer sebanyak 250. Contohnya sales commission daripada platform lain ke kan. So kita masukkan dekat sini, kita boleh masukkan gambar. So kita save. Untuk hari ni kita dapat commission RM250. Kita add remark Shopee commission. So kita pun save. Okay, so hari ni saya dapat satu money in daripada Shopee. So itu revenue lah. Saya juga boleh masukkan kalau dia adalah daripada other income. Contoh saya jual saya punya aset, dia bayar secara QR. Okay, so dia beli saya punya kerusi, satu unit kerusi office. Okay, so ni boleh ambil gambar kerusi tu, kita pun save. So pada hari ini saya ada RM300 jualan yang bukan daripada POS lah, sebanyak 200.5 campur 50, jadi 300. Ok, itu untuk money in. Selamat mencuba.